Pernahkah kita terfikir, di tengah hiruk pikuk dunia, ada satu janji yang kekal abadi? Sebuah janji tentang kasih, pengharapan, dan sebuah kumpulan yang akan sentiasa diingati oleh Yang Maha Kuasa. Ini adalah kisah tentang umat sisa, mereka yang dipilih untuk kembali. Dalam kitab Yesaya, kita menemukan firman yang menyentuh hati. Bahkan di saat-saat paling sukar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sentiasa mencari cara untuk membawa kita pulang, kembali ke dalam pelukan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya bab 10, ayat 20, Yakub, rumah yang telah melarikan diri darinya, akan bersandar kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahawa harapan sentiasa ada. Kasih Tuhan adalah sumber kekuatan kita, dan Dia akan membimbing kita kembali ke jalan yang benar, dengan penuh kelembutan dan rahmat.